Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini adalah hari kedua. Hari kedua aku punya income pendapatan sambilan kan. Okay, semalam yang semalam aku dah dapat malam, lepas tu aku beli satu lagi produk harga 60 dan mendapat berapa faedah harian sebanyak RM3. Asal malam aku beli pun dalam malam kan, jadi yang tu ada lagi dalam 2-3 jam lagi baru dapat dah masuk. Tapi yang first ni, produk yang first tu yang aku dapat pendapatan dalam RM51 satu hari, semalam hari pertama dan hari ni hari kedua. Okay, jom kita tengok apa jadi. Okey, ni kita tengok ni yang baki semalam setelah aku dah beli produk satu lagi kan. Jadi baki RM15.43. Okey, kita pergi ke produk saya. Okey, yang first punya produk aku dah boleh terima. Yang second aku beli semalam tu belum lagi, ada lagi 2 jam 30 minit. Ni tengah malam kan lah, dalam pukul 8 ke 9 kot. Okay, aku katakan okey, berjaya diterima. Jadi aku kembali balik. Jadi total aku punya baki ada, wallet aku ada RM66.43. Itulah yang terkini pada 25 hari bulan 9 jam. Okey, jelas kan? Kita tengok semalamnya video hari pertama aku punya income hari pertama. Lepas tu daripada income tu aku tunjukkan juga cara upgrade untuk aku tambah produk. Mana yang duit keuntungan harian tu sama ada aku nak withdraw keluar pun boleh, aku ataupun nak tambah. Tapi yang semalamnya aku tambah produk, aku tambah ni. Jadi aku ada produk. Jadi ini pukul 6 aku yang produk yang pertama tu dapat tadi. Okey, kita dah tunjukkan lah. Jadi yang tu aku spend dulu. Nanti apabila aku nak buat yang sama tak tahu, yang duit terkumpul dalam tu, nanti aku nak withdraw, nanti aku buat video lagi. Aku tunjuk kepada orang satu step by step. Okey, apa-apa ingat ini adalah apa kata orang, cara-cara satu yang untuk kita menambah pendapatan lah, tanpa meninggalkan kerja hakiki kita. Tapi terpulang aku tak suruh percaya pada aku tak suruh yakin pada aku, terpulang aku dah tunjukkan step by step. Terpulang. Tapi kalau rasa macam nak cuba, boleh kontak aku, WhatsApp aku. Itu je. Sesuatu kejayaan tidak akan hadir tanpa kita bergerak, tanpa kita melangkah. Dia takkan ada gulik-gulik tak. Kita yang perlu melangkah. Okey? Apa-apa, stay. Assalamualaikum.